Oh, cik dia. Betul Siap-siap dia keluar sana nanti tu. Ya, ada. Nampak. Ha, tu ada. Nak ular tak? Nak ular tak? Alah, ha. Ular! Ular! Dekat lah. Tiba-tiba. Alright guys, Assalamualaikum. Selamat petang. Kita bertemu lagi video terbaru Ijat Celoreng. So guys, sekarang ni kami on way ke lokasi Imahas ular. Terima panggilan daripada pemanggil mengatakan ada ular di dalam rumah. So sekarang ni kami sedang siap-siap untuk ke lokasi kejadian. Abang Kimi ada sedang berkudap-kudapan dengan abang vokalis kita dengan spek mata tak cakap vokalis terus on sedang memati. Di ujung sana Herman, pergi mana? Sihat Man, sihat. Incas kita Cik Asri di hadapan sedang siap-siap sedia untuk ke lokasi. Pemandu kita kat depan Cik Ta'al. So guys, tanpa buang masa, jomlah kita ke lokasi kejadian. Doakan dipermudahkan segala urusan, insyaAllah, amin. Let's go. GG02 ni lah. Sini sekali ya, tak boleh di bawah sekali kan. Betul penjerut. Kau apa tak tahu? GG10. GG10 mana gerang lah. Bawah sekali lah. So guys, Saparakarap. Hai. GG10. Hello. Hello. Depan, masuk depan. Dia semua masuk depan. Oh, ni belakang Oh, ni belakang Sini lah. Oh, sini. Sini kot. Sebelah sana. Sudah. Kena naik jentera lah. Jalan kaki lah. Jalan kaki. Oh. Min tinggal lapar tu. Dia marah nanti. Lapar. Kambing. Itu depan ke belakang tadi? Belakang? Depan lah ke? Sekejap, sekejap. Boleh pakai kasut Okay, thank you. Untuk safety ya. Ya. Dekat mana Bawah. Ini confirm ini bawah. Tadi Bawah nak besar. You tolak lah. warna apa? You tengok hitam. Hitam. Oh, ya tahu. Kepala Hitam bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Ali. Nampak. boleh lah. Mesti mau tolak lah. Tak boleh tolak macam mana mau tangkap dia. Ya, hati-hati ya. Tolak ke depan Pula. Nampak ni? Nampak? Nampak? Ada. Tak apa. Ada besar kecil. Kecil je. Kecil je. Tengok kau tu je. Oh, kecil je. Betul Siap-siap dia keluar sana nanti tu. Ya, ada. Nampak. Nampak Ha, ada. Sudah nampak. Apa sah saya ke rumah selalu ada ular masuk ni? Ada orang lah. Ada ong Ni ya. Ini. Ini. Ada orang. Ya, hak saya dah. Yo, ada ong. Ini apa ular apa Ni ular bahaya. Ya kak? Dia bahaya, walaupun dia kecil dia bahaya. Yalah. Okay. Ada sudah
Ada banyak kali masuk ah. 3 kali ah. Ada ong ah. Okey. Sekarang ni musim panas, Moy. Musim panas. Dia ular, dia cari kawasan sejuk. Sebab sekarang panas. Memang masuk ekor lah. Hey, kita tangkap ular dalam ekor pun pernah tau. Bukan saya tipu. Memang ada. Sekarang ni musim panas. Ada orang masuk ekor ni, ada. Kalau mau masuk ekor kasih tahu ah. Okey. Alright. Welcome. Dik, tangkap ular. Bagi adik ni ular. Hey, cepat bagi ular. Dia nak ular tu, kan? Bagi dia ular. Nak ular. Tidurkan ular. Tak lah. Sensor dulu. Guys, dah dapat dah tangkap ular seekor anak ular tedung. Tedung senduk kan? Tedung senduk guys. Berbisa dan masih aktif, tengok guys, masih aktif. So, nak ular tak? Nak ular tak? Alah, Ular! Ular! Bukan lah. Datangnya ular. Itulah berani sangat. Takut. ayah, ini orang mah. Bagi Mi, bagi. Ya. Alright guys. Alhamdulillah selesai. Mas menangkap seekor ular anak tedung senduk. Ni dah. So kejap lagi kita akan lepaskan ular ni di tempat yang selamat. Tidak makan tiga. Apa yang dikatakan oleh aunty tadi, dia kata 3 kali lah ular masuk dalam rumah dia. Mana taknya kita orang pun tadi dah masuk tak nak keluar balik. Tahu tak sebab apa guys? Sebab sejuk rumah dia tadi. Memang sejuk lah mak. Jauh. Kita orang pun tak nak keluar tadi sebab sejuk. Seronok dia dalam. So musim-musim panas ni memang haiwan berbisa macam ni kan, dia akan cari tempat-tempat yang sejuk lah. Sekejap lagi kita akan lepaskan ular ni di tempat yang selamat. Kata-kata terakhir untuk ular ni. Ada orang mah. Ada orang mah. So guys, kita biasa teruskan like, share, komen. Ajak kawan-kawan tengok Ijat Celoreng. Assalamualaikum. Bro.